Hulu Melaka ke Hilir Melaka. Sekarang kita berada di Melaka. Hai, saya Nabi Ahmad. Sekarang saya berada di Bandaraya Bersejarah Negeri Melaka. Wow, sungguh seronok tidak terkata. Saya berada di Negeri Melaka. Hari ini kita nak tengok tempat-tempat bersejarah. Kita nak try makanan-makanan yang best. Kita nak pergi night market dan macam-macam lagi tempat yang terbaik punya di Negeri Melaka. Saya ada dekat jalan paling famous dekat Melaka, Jonker Walk. Alright, kali ni bukan takat jalan-jalan je, tapi saya diberikan cabaran. Oh, cabaran aku kau cabar. Saya ada RM30 untuk dibelanjakan dalam masa 30 minit. Tebak, belum apa-apa dah rasa nak beli air kelapa. Sebab apa? Tengok ni, bersilat berada ni. Saya nak yang tadi tu, yang lama berpusing tadi. Belum apa-apa dah beli. Berapa bang satu? RM5. Fresh longan. Okey. Okey. Ini baik. Pink color. So, this two. 2 for 20. Yes. 1 for 10. Yes. I have 2 daughters. So, okay lah. 1 each. Thank you. Okay, mkau saya bye-bye. Alright. Mungkin ramai yang tak tahu, saya ni pengumpul fridge magnet. Saya dah pusing banyak negara, tapi yang Melaka tak pernah lagi saya ada dekat peti air saya. RM4 satu. Tapi macam baik lah ni Beli tak beli? Beli tak beli? Beli? Sama? Okay lah, saya suka lah ini. Alright, so sekarang ni selepas kita bertungkus lumus cuba menampakkan harga terbaik untuk Jonker Street Fridge Magnet tadi, still dia mempertahankan hak dia RM4 satu. So sekarang duit saya cuma tinggal RM1 je. Berapa ni satu? Alamak, RM5 dah pula. Aduh. Kalau saya mahu yang saiz kecil saja, kita RM1. Only got one size lah. Aduh. Jadi one size only lah. Okay, saya baru je jumpa satu pot di mana dia orang menjual, orang kata mainan-mainan, benda-benda klasik. Dulu masih kecil-kecil je boleh dapat. Macam pop-pop. Ni yang tiup belon tu, ingat tak? Yang letak kat depan sorok. Nanti dia naik. Yang bestnya harga dia berpatutan RM1. Saya ingat saya beli kot je ni. Okay, lamanya tak main benda ni. Okey, hasil-hasil RM30 yang saya belanjakan dalam masa 30 minit. Blowing balloon Fridge magnet Jonker Street. Gelang comel 2 utas untuk anak saya, ada 2 orang. Dan kelapa silat tadi. So
So conclusion saya tentang Jonker Street ni, oh lama, satu tempat yang harus dilawati. Kalau korang datang Melaka tak datang Jonker Street, dia macam makruh lah. Lepas tu pula, ni baru petang, belum malam lagi. Kalau malam, silap-silap jangan kata souvenir, jodoh pun boleh jumpa kat sini. Jonker Walk baik punya.